Apa kurangnya Maidin dengan Tesco? Apa kurangnya Zeus Coffee dengan Starbucks? Apa kurangnya Panasonic dengan Panasonic yang Jepun itu? Apa kurangnya Air Spritzer kita? Adakah rasanya Evian lebih manis? Kasut Asadi di Bukit Penajam, kenapa dia tak mampu untuk menjadi standing dengan kasut Adidas? Inside Scoop, apa kurangnya kalau berbanding dengan Baskin Robbins? Ramly Burger, kenapa kita tak boleh lawan dengan Burger King ke Five Guys ke Last Kopek? Ada Malaysia yang buat filem animasi Upin Ipin, kenapa kita tak boleh nak standing dengan Disney? Kalau kerajaan bagi sokongan, galakan, bantuan, motivasi, jenama-jenama antarabangsa yang saya sebut tadi, dia tidak bermula dengan peminat-peminat di luar negara. Dia bermulanya dengan rakyat negara sendiri yang beli barang mereka, yang makan makanan mereka, pakai jenama mereka, pergi shopping kat kedai mereka, tengok filem-filem mereka, dan dari situlah lahirnya kekuatan domestik yang akhirnya menjadi keyakinan global. Dan saya yakin produk-produk kita tidak kurang hebatnya. Mungkin hari ini belum lagi dibangunkan dari segi branding, tapi potensinya standing dengan produk-produk antarabangsa yang saya sebut tadi. Syaratnya apa? Syaratnya ialah sebelum dunia boleh yakin dan percaya dengan produk kita, kita sendiri mesti percaya dan yakin dengan produk kita sendiri dulu.